Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carrie Live kawan-kawan. Selamat pagi. Okey, setelah beberapa dalam sebulan ke 2 bulan gitu kot kan. Kak Nur pernah tunjuk dengan kawan-kawan hasil benih campak-campak tu. Dah ada hasil. Sebenarnya sebelum ni ada hasil, tapi dia tidak membesar ya. Tak membesar, hanya sebesar bola tenis saja, besar begini, dan dia busuk. Okey. Dan hari ni Kak Nur ambil lagi, tapi besar ni lah. Ni besar sikit. Yang hari tu besar bola tenis tu memang kecil lagi. Ni besar sedikit. Maklum dia tak dibaja pun, hidup sendiri. Percaya atau tidak, masih ada 3 biji lagi. Yang 2 biji tu, 3 biji tu, sebiji tu baru besar ni lah, dalam 2 jari. Yang lain tu dah sebesar lengan Kak Nur ni, masih muda. 2 biji, Kak Nur tak tahulah dia bertahan bila. Yang ini yang dah masak. Kak Nur tak tahu kenapa ada bentuk bujur, ada bentuk lonjong. Ni Kak Nur tak tahu dah masak ke belum. Sebab yang hari tu yang Kak Nur ambil bola tenis tu, Kak Nur dia busuk, Kak Nur belah tu dia dah ada warna merah. Tapi yang 2 lagi tu Kak Nur tak tahu, dia masih lagi, dia macam buah betik pula, besar dia. Apa bentuk dia, yang ni bulat, yang satu lagi tu membulat. Yang ini pun bulat. Kak Nur harap dah masak lah. Katanya kalau dia dah masak, dia ada tentakel dia dekat batang hujung tu dah warna coklat, dah mati. Maknanya itu buahnya dah masak. Jadi kita tengoklah kalau masak ke belum. Ya. Maklum buah campak-campak je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Kak Nur dah basuh ya. Wuih. Kawan-kawan nak tengok, Kak Nur tetak gini aja dia terus. Tada! Dia macam ni lah. Warna dia pink. Ke masih muda lagi? Biji dia masih muda lagi ya kawan-kawan. Kena tunggu 2-3 hari lagi ke apa? Tapi boleh lah kot kan? Sekejap kawan-kawan. Kita betulkan sikit. Tapi kalau ikutkan dia dah, bila dia merekah macam ni, dia dah masak. Tak tahulah. Kita harap dia masak lah ya. Warna dia pink lagi. Maknanya kena tunggu sehari 2 hari lagi ke apa. Sebab dia punya tentakel tu, sesungut dia tu kan, dah warna coklat gelap. Kita try lah kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Buah hasil campak-campak. Manis. Pink-pink macam ni pun manis. Manis kan kawan. Tak nak buang kat tempat sampah je. Kira boleh lah kan. Dapat juga rasa kawan-kawan. Buah campak-campak. Manis. Kenapa dia manis? Sebab sekarang kan musim panas. Bila musim panas, buah dia akan manis. Walaupun pink. Berbaloi kan kawan. Jadi ada 3 biji lagi. Kak Nur nak biarkan dia betul-betul masak. Dia tak boleh masak yang anu sangat tak. Sebab bila kita letak pisau gini, dia bunyi krak tu, dia memang dah masak. Jadi tak salah pun. Cuma Kak Nur mungkin kena tunggu 2 hari atau 3 hari lagi lah. Biar dia masak sikit lagi. Gitu. Tapi yang ini pun
Manis kawan-kawan. Alamak ni Kak Noh je lah yang makan. Siapa sangka kan daripada buah campak-campak tu ada lagi 3 biji. 2 biji dah besar, 1 biji baru dia tu bergantung buah dia. Kak Noh memang tak, Kak Noh siram pun, Kak Noh siram hanya bila perlu je. Sebab dia tak boleh banyak air sangat. Syukur walaupun buah campak-campak dapat juga rasa temikai campak-campak ni. Fresh dari ladang. Yang penting kita bersyukur. Dia pangkal dia tu macam dah nak tau, tapi daun yang lain tu masih dia subur lagi, dia bertahan dengan buah dia. Dia sebenarnya tak boleh di apa sangat terdedah. Dia Kak Noh biarkan dia semak sikit gitu supaya dia senang hidup lah. Okey, itu saja kawan-kawan. Buah hasil campak-campak. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.